Okay, Assalamualaikum. Habis sebenarnya ada apa tu kebau sapi sekok tau, sapi Milo. Dulu masa ambil kuku. So memang letak kat luar. So tali hari ni tersimpul-simpul, lama letak kat luar, bagi Cik Lee jaga. Kita nak repair tali dia, siapa nampak tu? Tu dia. Siapa tengok tali tu dia dah. Dia pusing-pusing. Tali. Saya tahu yang dia nak buat. Ni dia tengok. Dah, tak ni dah ni. Ini main jap. Dah pokok. Pokok mana? Tu. Pokok jantan ni. Mana? Dah lah. Tu, bagi dia masuk lah. Tambah pokok ni lah. Tak boleh tali lihat tu lain. Oh lah. Sampai ni. Hai kuat aja bang. Oh. Minta tadi ni. Ya, nak. Kita nak repair tadi ya. Buat tu. Tali. Ini dalam jahanam. Ini. Dah ada tali tu, tali kecil dah. Dah. Jakornya kecil. Kita tengok Cik Lee. Cik Lee pakai baju singlet. Badan ada tah ni awak. Awak ada bicep, ada shoulder. Ada yang matah tu. Okeylah. Hello. Bu. Woi. Tali dia pecah. Kita tengok video apa dah? Indonesia lembu Indonesia. Ini Rahman kilo potong sangat. Potong tali kecil tu. Ya, kau nampak ni. Macam mana tertipu ni. Alah. Cili kau ramai tak boleh buat lah. Jadi kat dawai kita nak repair balik. Dia baik je sebenarnya, cuma riang dia kuat. Kita kena hati-hati lah. Ada itu habis golok? Golok tak? Golok dah. Golok dah. Ni plier tak ada? Potong yang kecil tu. Jangan potong yang siap. Tak nak buka tali ni. Apa dah? Dia kena ni lah. Tak payah potong ke? Tak. Oh. Tak potong lagi. Tak nak buka dawan. Wah, kat dawan ni yang saya tak pergi keluar. Cabut ah? Cabut. Cabut. Nanu buat jarak rainbow. Buat ni halau pergi dia ceruk balik kepala. Lubang besar. Tambah dia beli kayu. Ini terbukuk. Nanu. Kita buka. Habis ambil dia dah berapa bulan ni? 5-6 bulan dah kot ni. Ambil. Main letak kat sini. Cucuk dah tu. Tak payah, tak cucuk. Dah. Tali kecil tu buang lah. Potong. Tak. Jadi kain kuih pasal dia tak boleh main. Yang ni tadi kita buat ni, keliak ni. Lagi tu. Betul tak? Lepas tu ada kili buat ni, bagi dia main ni datang ni. Ambil tali tu. Tak payah nak. Ni tak mau main dah. Dia macam ketat tau ni. Dia ni Ni potong buang. Cuma yang ni up dia tu ya. Kan tak boleh tarik. Noh. Ni. Jadi gini ya. Kita dah tahu ni. Nak itu. Mati tu. Yang ni tak boleh. Kita buat lain lah. Boleh. Jangan lucu. Aku cukup payah.
lucu tu kena hambat. Macam nak ni? Panjang ni boleh? Dia jangan panjang ha. Bila panjang dia apa orang kata? Dia tak boleh lari. Itu balik lahir tu beli boleh. No. Kuih kacau. Padahal bagi pot tu Jauh no, kali ni. Jangan ambil dia no. Oi. Banyak pun enggak je no. Tak kentau balik, tak lagi nak buka ditarik berdesi. Yang nanti senang beli tali lain buat. Okey, so dah siap dah. Yang ni apa sapi. Nampak milu nampak. Ni saiz dia tinggi-tinggi dah ni. Okey, dah gemuk sikit dah. Pakai rumput. Beza dengan kalau siapa tengok video yang sebelum ni. Masa buat keluar tu kurung mula ambil kan. Alhamdulillah lah. Dia baik je, cuma risau kederak dia takut prop habis. Kalau yang liar ni mana boleh buat macam ni. Nak kita tangga. Alhamdulillah. Ni kita bapak kandang lah. Kita buat dia sebagai bapak kandang. Bila? Oh. Sudah siap cantik lah. Mana tu? Ni, bas. Ha? Tak sangat ada boleh kan? Oi, nyang tak. Sampai punya Sinchan. Sinchan. Oi. Duduk dengan Cik Eli. Kalau awak. Sinchan. Dia ni ke adik-beradik si Busu lah. Anak-beranak si Busu. So okay, itu saja video Abang. So kita pergi tempat satu lagi, kebab Abang dah kat sana lagi. Assalamualaikum.